Assalamualaikum tu. Dia gini sobat, depa mesen ni ramah depa mesen ni sobat. Dia skill tu penting. Skill dia ni tak sama sobat. Ibarat dia skill perangai, dia orang kata apa, rambut sama hitam, hati lain-lain. Gitulah ibarat dia sobat. Kalau dengan kita insya-Allah lah kita buat yang terbaik mungkinlah. Apa yang diorang nak kita buat lah. Sebab tu kita ni mudah basa lah. Moga kita niat nak bersaing kan. Terima kasih tu hok beri rezeki, berkongsi-kongsi rezeki tu dengan Pak Lang tu. Terima kasih banyak lah. Macam-macam bagi. Aduh. Terima kasih tu. Susah-susah je. Tapi orang kata gak rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Gitu. Kita model kita dok soho mana lah buat mesin sobat, sebab kita dok heran orang buat mesin ni. Pasal orang buat mesin ni bersepah. Ramai dah buat mesin. Warga asing pun boleh buat mesin, Bangla pun boleh buat mesin. Yang kita kisah orang bawa helikopter ke terbang sobat. Sebab benda payah. Buat mesin ni mudah je sobat, tapi skill tu penting. Skill tu payah orang nak jumpa. Skill, perangai kita, hati kita, gitu sobat. Terima kasih tu abang-abang lori tu. Jumpa lagi deh. Settle projek ni nanti ada kita jumpa lagi. Kita lucu projek lain pula. Kita pergi projek lain pula sobat. Semoga dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki tu. Rakan sahabat kita tu. Saing-saing kita dah lah ni. Beres tu. Pak Lang tak kisah. Janji. Nak macam mana bagi tahu. Nak tekan ke, tak usah tekan ke. Nak tinggi ke, nak rendah ke, nak tang berapa. Beres. Pak Lang ikut belaka. Gitu.